kebaikan dan keburukan skim SJKP. Untuk korang yang tak tahu apa itu skim SJKP, SJKP adalah skim rumah pertama, membantu pembeli rumah pertama nak beli rumah. So, sesiapa yang ambil SJKP selalunya boleh dapat margin pinjaman sehingga 100%. Memang benar, SJKP ni dah bantu ramai sangat orang di luar sana untuk membeli rumah pertama. Tapi, pada pandangan Melissa, kalau anda ada duit, at least 10% deposit dan ambil margin 90%, baik anda ambil loan rumah yang biasa. Kenapa? Kerana bila anda ambil SJKP ni, anda membuat pinjaman yang tinggi. Pinjaman anda adalah sehingga 100%. Bila anda buat pinjaman tinggi, faedah yang anda akan bayar selama 30 tahun ataupun 35 tahun tu pun tinggi juga. Oleh itu, kalau boleh, janganlah ambil pinjaman yang terlalu tinggi. Lagi satu, yang Melissa tak suka sangat pasal SJKP ni ialah ramai sangat yang ambil SJKP ni, dia punya kadar faedah adalah tinggi. Kadar faedah SJKP ni sekitar 4.5% hingga ada yang 5% pun ada. Bagi Melissa, ini adalah kadar faedah yang sangat tinggi. Melissa faham kenapa bank nak charge tinggi macam ni. Sebab mereka yang ambil skim SJKP ni adalah golongan yang agak berisiko. Sebab itu bank nak charge premium ke atas mereka. Tapi kalau anda tak mampu, anda hanya mampu SJKP, maka ambillah SJKP untuk membeli rumah pertama anda. Kalau anda mampu, sediakan 10% dan juga kos yuran guaman, ambil loan macam biasa. Dengan cara ini, anda boleh dapat penjimatan yang lebih banyak. Lagi satu, SJKP ni selalunya adalah term loan, bukan semi-fleksi ataupun full fleksi. Oleh itu, pada jangka panjang, kalau anda nak bayar extra payment, mungkin ada limitation kat situ. Melissa selalu tak galakkan sangat korang ambil SJKP kalau anda mampu. Follow Melissa for more tips.